Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'zir. Ta'zir ialah hukuman yang ditetapkan oleh ulul amri, yakni pemerintah ke atas kesalahan-kesalahan yang bukan kesalahan qisas dan hudud. Kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini yang ditetapkan oleh pemerintah Ketani punya ulul amri, yang mana kesalahan-kesalahan ini bukan atas kesalahan qisas dan hudud. Antara kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam hukuman ta'zir, ini adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat dan akan dikenakan hukuman ta'zir. Yang pertama, khalwat. Yang kedua, menyalahgunakan dadah. Yang ketiga, melanggar peraturan jalan raya. Yang keempat, melanggar peraturan kastam seperti menyeludup. Seterusnya, yang kelima, merosakkan harta benda awam, yakni pemugut. Yang keenam, rasuah. Yang ketujuh, menipu seperti mengedar wang palsu. Yang kelapan, merosakkan dan mencemarkan alam sekitar seperti membuang sampah merata-rata dan membakar secara terbuka. Seterusnya, hukuman ta'zir. Ini adalah hukuman-hukuman yang akan dikenakan bagi orang yang melakukan kesalahan yang cikgu sebutkan tadi itu. Ini hukuman ta'zir. Yang pertama, penjara. Yang kedua, sebat. Yang ketiga, memusnahkan barang yang dirampas. Yang keempat, gantung sampai mati. Dan yang kelima, denda. Ini adalah hukuman ta'zir yang akan dikenakan ke atas orang yang melakukan kesalahan. Seterusnya, hikmah dikenakan hukuman ta'zir. Apa kebaikan yang Ketani dapat dengan adanya hukuman ta'zir itu? Yang pertama, menjaga ketenteraman dan keselamatan harta benda. Yang kedua, menjaga kehormatan manusia dan kesucian agama Islam. Yang ketiga, mengawal keamanan masyarakat dan negara. Yang keempat, memastikan segala peraturan dipatuhi. Dengan adanya Ketani mematuhi peraturan negara ni, hidup Ketani di negara ni akan sentiasa dalam tenteram, aman damai. Nombor 5, menjaga keselamatan dan kesihatan masyarakat dan negara. Nombor 6, memastikan setiap individu dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah. 7, sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua. Ini adalah hikmah dikenakan hukuman ta'zir. Seterusnya, contoh kesalahan yang dihukumkan ta'zir mengikut Akta Majlis Agama Islam dan Mahkamah Qadi. Penggal 77, Negara Brunei, Darussalam. Jenis kesalahan, Bab 173. Ini adalah contoh. Jenis kesalahannya, Bab 173, makan dan minum di hadapan khalayak ramai pada siang hari bulan puasa. Ada kesalahannya tu bagi orang yang makan dan minum di hadapan khalayak ramai pada siang hari bulan puasa. Apa hukumannya atau dendanya? RM500 bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua, RM750. Dan bagi kesalahan ketiga, RM1,000. Dan seterusnya. Kesalahan pertama didenda dengan RM500. Apa satu kesalahan kedua lagi dilakukannya, makin menaik ia punya denda. Ini adalah jenis kesalahan makan dan minum di hadapan khalayak ramai pada siang hari bulan puasa. Contoh kesalahan yang dihukumkan ta'zir mengikut Akta Majlis Agama Islam dan Mahkamah Qadi,
Penggal 77 Negara Brunei Darussalam. Ini ada lagi satu contoh. Jenis kesalahannya bab 177 khalwat. Bab 177 khalwat. Khalwat ini lelaki dan perempuan berdua-duaan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang sunyi, yang indah ada orang, berdua. Okay. Yang bukan mahram, yang mana bukan ahli keluarga, bukan ibu bapa, bukan adik-beradik, dengannya berdua itu. Dengan yang berdua itu adalah yang bukan mahramnya. Contoh boyfriend, girlfriend, macam itu. Okey, apa hukumannya atau dendanya? Penjara 1 bulan atau denda sebanyak RM1,000 bagi kesalahan pertama. Orang yang melakukan khalwat ini, hukumannya kali pertama ia melakukan, ia akan dipenjara 1 bulan atau didenda sebanyak RM1,000. Yang kedua, kalau ia melakukan lagi kesalahan yang kali kedua, ia dipenjara 2 bulan atau denda sebanyak RM2,000 dan seterusnya. Ini adalah di antara kesalahan ataupun kesalahan dan hukuman yang dilakukan oleh orang-orang yang layak diberikan hukuman takzir. Okay. Sekian, sampai di sini sahaja penerangan cikgu mengenai dengan takzir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.